Hai, Lina Airini di Media Preview untuk Proton X50 dan ini adalah rekan baru untuk Proton X50. Dan anda boleh lihat di sini ada sulama songket yang menjadikan kereta ini tampak tradisional tapi moden dalam masa yang sama. Untuk kereta ini, ia hadir dengan 5 pilihan warna dan ini adalah pilihan warna yang paling menarik iaitu Teal Bayou Green. Alright, ini adalah rekaan dalaman untuk X50 yang mana anda boleh lihat di sini ada dual tone. Dual tone ni hanya ada untuk Proton flagship saja, X50 flagship saja. Manakala yang lain hanya akan ada satu tone. Dan pada bahagian hadapan ini anda boleh lihat skrin sebesar 14.6 inci. Untuk X50 baru ini, Proton telah melengkapkannya dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Anda boleh lihat di sini juga ada bahagian ADAS dan apa yang membezakan dengan X50 yang sebelum ini adalah ciri ICC. So untuk ICC ini anda boleh lihat RSRS yang mana ini adalah beberapa ciri baharu, mode baharu yang boleh anda cuba. Sementara pada bahagian pemanduan, untuk mode adaptif ini, ia akan menukar mode pemanduan yang sport, comfort atau eco secara intelligence yang mana ini sesuai untuk pemanduan di tengah-tengah bandar. Dan apa yang menarik untuk Proton X50 baru ini adalah voice command dalam bahasa Melayu yang mana anda boleh ubah tetapan bahasa, pilih bahasa Melayu. Kemudian anda boleh memberi command kepada Proton dengan memberi arahan seperti Hai Proton, buka semua tingkap. Untuk bahagian di hadapan, Proton juga telah mengubah sikit design lebih slanted. Contohnya saya letakkan phone, di sini ada wireless charger dan dia akan mengecas peranti secara nirwaya. Okey, jika anda lihat pada bahagian bawah, di sini Proton sediakan dua port USB iaitu satu untuk port USB A dan satu lagi port USB C. Sama juga pada bahagian belakang ada dua port USB juga, sama port USB A1 dan port USB C1. Okey, dan apa yang menarik untuk X50 ini adalah ciri APA iaitu Auto Park Assist yang mana anda hanya perlu tekan dan pilih parking spot yang anda ingin pergi. Kemudian kereta ini akan secara automatik kawal kenderaan dan pergi terus ke parking yang anda ingin tuju. Tadi saya juga sempat menguji kenderaan ini di Lita. Waktu itu daripada 0 kepada 100, penceritaan hanya mengambil masa dalam masa 9.27 saat sahaja. Okey, bagi anda yang berminat, X50 ini dihadirkan dengan 3 pilihan varian iaitu Executive, Premium dan juga Flagship. Jadi mana satu pilihan anda? Adakah anda ingin mendapatkan X50 ini? Jika ya, nantikan untuk info yang lebih lanjut.